Berjumpa kita sekali lagi di udara Ria 897 dalam satu lagi episod Kisah-Kisah Seram, Kisah-Kisah Misteri dalam rancangan Misteri Jam 12 bersama saya DJ Champion Casey. Saudara, sebelum kita mulakan dengan kisah-kisah pada tengah malam ini, di sini Casey ingin mengingatkan anda semua, janganlah mudah kita percaya kita terikut-ikut dengan apa yang diketengahkan dalam rancangan Misteri Jam 12. Ingatlah, setiap kisah harus kita anggap sebagai satu hiburan sahaja. Anggaplah mendengar MJ12 ibarat anda menonton filem-filem seram. Kita teruskan dengan kiriman mesej sebelum saya berehat seketika. Yang ini ada SMS baru masuk ni dengan kodnya Club KLUB. Mungkin ada rakan-rakan Said Alatas ke, Raja Syahdan ke, siapa lagi, Habib Muhammad sedang mendengar, ataupun ada Cik Kadi yang sedang mendengar, ataupun siapa lagi, yang lain-lain, Ayah Jo juga sedang mendengar. Jadi kalau boleh berikan pendapat pandangan anda tentang kisah-kisah yang dikongsi sama pada malam ini. Misteri Jam 12 hanya satu hiburan, tidak ada sesiapa yang boleh mengesahkan kebenarannya. Yang ini dari cakap Ayah Jo, panjang umur Ayah Jo. Ayah Jo kata, Assalamualaikum Kisi. Waalaikumsalam. Tentang ilmu yang dipelajari oleh kawan pendengar yang dikisahkan tadi memang ada kemuskilannya. Saya dapat rasakan dalam masa dia menceritakan tadi ada sesuatu yang tak wajib dipelajari oleh kawannya itu. Saya hanya boleh nasihatkan supaya ditinggalkan apa yang dipelajarinya dan buatlah yang wajib saja. Kerana segala ilmu tanpa melakukan yang wajib boleh memudaratkan akhlak. Wallahualam. Terima kasih dari Ayah Jo. Itu nasihat Ayah Jo.